Kalau bank pun jual emas, kenapa ramai pilih beli dengan public gold? Sebenarnya, ada beza besar antara emas di bank dan emas dari public gold. Public gold ni syarikat yang memang fokus kepada emas. Jual beli, simpanan dan juga ilmu. Edukasi tentang emas. Bank pula, emas adalah produk tambahan, bukan kepakaran utama bank. Dengan public gold, kita bukan sekadar beli emas, kita juga dibimbing, diajar dan ada komuniti yang sedia untuk membantu. Macam kita nak beli ubat, nak lebih yakin, kita pergi farmasi, bukan kedai runcit. Ramai kejar keuntungan semata-mata, tapi emas ini sebenarnya sebagai pelindung keuangan. Bila nilai duit jatuh, emas masih lagi kukuh, itulah kekuatan sebenar emas fizikal. Jadi, bila kita nak mula simpan emas, pilih tempat yang bukan sekadar jual, tapi juga sedia bimbingan, ajar dan bantu untuk kita fahamkan tentang ilmu emas. Public gold bukan sekadar beli emas, tapi tempat membina ketenangan keuangan dengan emas. Berminat untuk mulakan tabungan emas bersama public gold? Boleh rujuk pin video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.